Tuan-tuan dan puan-puan, Yusof Rauda, okey, cerita pasal Yusof Rauda ni, okey. Kita tahu kes dia, dia telah dilepas dan dibebaskan, okey. Kes dia ni daripada mula saya kata, okey, dia kalau tak bersalah dia tak perlu takut, okey. Dan so far alhamdulillah dia dah didapati tidak bersalah dan dibebaskan lah, okey. So soal AG ada buat rayuan apa semua itu technical between the AG and Yusof Rauda. Cuma cerita dia sekarang ni, bila ada pihak yang mengambil kesempatan mengaitkan dia dengan dia kena macam tu pasal Anwar apa semua kan. So aku, let's be straight lah, I'm not a fan of Anwar, okay. Aku cakap terus terang, kalau kes dulu dia nampak lebih straight, yang ni dia cakap dan dia cakap, okay. So benda tu is different, dia saman is different story. Tetapi kes yang saya cakap ni, Yusof Rauda yang kes dadah ni, dia dah lepas, dia bebas dah, okey. Tetapi menuduh ada orang yang kenakan dia, I think ini a bit absurd lah, in my opinion lah. Pada pandangan saya rasa agak tak apa-apa pun. tak ada lah. So whatever it is, apa saja kes dia, dan seperti mana kita tahu, Yusof Rauda ni pernah saman Anwar awal dulu, lepas tu dia tarik balik saman. Lepas tu sekarang dia saman balik. So tak apalah, itu between him and Anwar, dia bagi settle. Tetapi ada orang yang mengambil kesempatan dan menjadikan Yusof Rauda sebagai hero Vira yang akan selamatkan negara. Saya cuma nak ingatkan sikit je lah, saya pun kenal Yusof Rauda ni kan, okay lah, I have no problem with you. Tetapi bila saya tahu yang dia ni adalah seorang pencinta Israel, ya tuan-tuan dan puan-puan, ada artikel dia, okey, saya tunjukkan kat sini, pernah diterbitkan di Israel sendiri, seorang Malaysian yang sangat mencintai Israel. Saya tak tahu nak cakap apa lagi .